Macam korang dengar bunyi motor ni, dia tak boleh hidup tau. Sebabkan kita syak dekat bahagian magnet dia. Mungkin ada problem, ada bearing jam ke, ataupun dekat starter motor dia jam. Jadi kita nak buka bahagian magnet dia ni. Korang tengok apa punca masalah motor ni tak boleh start. No pique me apaixonei na sentada. Na minha mesa tá bebendo essa malvada. Vem na raba. No pique me apaixonei na sentada. Na minha mesa tá bebendo essa malvada. Nesse bebeco minha igreja tá armada. Só jogando a raba. Okey, kita pun dah dapat punca motor ni. Kenapa gigi-gigi dekat sini. Korang tengok tak? Dia tak melekat dekat gigi ni, dia dekat tepi-tepi ni. Sebab itulah kalau kita start tadi dia tak boleh nak crank, disebabkan dia melekat dekat sini. Jadi kepada korang, kalau ada masalah macam ni, motor korang tak boleh start, korang boleh pergi bengkel berdekatan rumah korang ataupun pergi naik motorsport. Macam mana nak dapatkan package kita orang? Korang boleh pergi ke website kita orang www.standardkilang. Standard saja, Modi jangan datang.